Abang boleh bagi tahu dulu nama kau siapa? Nama saya Nuraini. Anak saya tadi kami ada 2 orang. So, sepanjang Puan hantar Sufi and Kaula dengan tadika dan taskan kami, apa macam Puan rasa macam, oh anak saya selamat lah dekat tadika dengan taskan ni? Sepanjang saya hantar kat tadika ni, memang saya puas hati lah. Sebab apa? Dulu anak saya, especially Kaula, dia pendiam. Lepas tu, dia tak banyak bercakap. Tapi bila dia hantar kat sekolah ni, saya nampak dia sangat aktif. So, saya suka lah tengok perkembangan anak macam tu. Saya rasa Puan hantar Sufi daripada dia 4 tahun, betul? Okey. So, apa yang ada dekat perkembangan Sufi tu yang sampai Puan terminat sekali nak hantar adik? Okey, sebab Sufi, saya nampak dia tak fokus tau. Tapi bila dia sekolah, sebab sekolah banyak aktiviti macam menari, menyanyi. So saya nampak saya nampak perkembangan dia macam lebih fokus. Dan bila ada aktiviti tu dia suka nak join. Sebab tu saya hantar adik dia supaya adik dia macam seronok kan. Bila ada abang, ada kawan teman kan, dia lebih seronok lah. Okey, terima kasih Puan untuk feedback dekat tadika dengan taskan.